Di Rampai Pagi seperti yang kita janjikan sebentar tadi, satu lagi segmen komersial yang akan kita bawakan. Betul. Di penghujung ini. Sangat menarik yang akan kita bawakan ini. Betul sekali Mahirah. Kita merasa sangat beruntung pada pagi ini Mahirah ya, kerana banyak perkongsian ilmu yang dapat kita kongsikan bersama dengan penonton kita di luar sana. Betul. Mahirah, pada pagi ini semua menjurus kepada macam mana untuk mengekalkan ataupun menjaga kesihatan kita ni, baik secara holistik ataupun secara alternatif lain ya. Betul, alhamdulillah. Jadi saya pun rasa beruntung hari ini dapat diperkenalkan sedikit ilmu berkenaan dengan kesihatan dan juga kecantikan ini. Baik, tanpa buang masa, untuk segmen komersial kita kali ini akan kita bawakan berkenaan dengan keseimbangan antara tubuh dan poket, dan kita rasa berbangga dan juga berbesar hati dapat menerima kunjungan daripada tetamu kita pada pagi ini. Kita hadirkan, sudah pun berada di studio, iaitu bersama dengan Tuan Shahan bin Hamzan, merupakan pengasas Life Nutrix. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Terima kasih kerana menyebut ke studio. Alhamdulillah. Dan juga menemani Tuan Shahan pada pagi ini bersama dengan Puan Zeti Akhtar binti Muhammad, merupakan pengarah jualan Life Nutrix. Assalamualaikum Puan Zeti. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, jadi kesempatan yang indah pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat duduk diam dan perhatikan dan terus setia bersama kita. Apakah perkongsian dan juga penjelasan yang akan dikongsikan oleh dua orang narasumber kita pada pagi ini yang kita jemput ke studio Rampai Pagi. Jadi saya persilakan untuk bersama dengan Mahirah terlebih dahulu lah. Untuk ladies first lah ya. Baik, silakan Mahirah, silakan. Jadi kita mulakan daripada Tuan Shahan terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah topik kita ini memang menarik pada pagi ini, berkenaan dengan keseimbangan antara tubuh dan poket. Jadi kalau kita mendengar ni Tuan, bunyinya memang ada sedikit yang tadi kedengarnya bunyi macam ringkas, tapi sangat dekat sebenarnya dengan kehidupan seharian. Jadi daripada Tuan Shahan sendiri mungkin dapat berkongsi dengan kita dan juga penonton kita, apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan ini, khususnya dalam konteks masyarakat harian ini. Silakan. Saya bermula dengan dari segi konteks kita sebagai Muslim, antara tubuh dan juga kita punya poket ni bermaksud kewangan kita lah. So antara kesihatan dan kewangan kita. So tubuh kita ini sebagai seorang Muslim, kita faham adalah satu, orang kata, amanah yang dipinjamkan pada kita, yang kita perlu jaga dengan baik. Dari satu sisi pula, dari segi poket yang tadi itu, kewangan pula, as a Muslim juga, itu adalah satu tanggungjawab kita. Satu, orang kata, fardu kifayah lah, kata orang kan. So itulah konteks yang kita cerita pada hari ini. Dan kata yang tadi itu, keseimbangan antara poket dan tubuh itu tadi itu, dia ada dua konteks sebenarnya pada hari ini. Satu adalah konteks di mana kita, orang kata, nak kesihatan yang baik ini, kita, orang kata, kadang-kadang memerlukan satu perbelanjaan. Kadang-kadang kosnya agak tinggi. So bukan semua orang yang mampu. So bagaimana kita nak capai kesihatan yang baik dan, orang kata, sumber kewangan untuk menyokong kita punya rejim kesihatan kita itu tadi. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua ialah yang paling common lah. Konteks kedua ni dari segi kesuntukan masa kita sebagai masyarakat moden. Sibuk dengan kerja. Kalau kita sibuk dengan kerja, kita punya kesihatan terabai. Kalau kita nak jaga kesihatan sangat pun, asyik berjoging, bersenam je pun, kadang-kadang kerja kita pun boleh jadi terabai. So itulah orang kata kita punya keseimbangan yang kita perlu cari itu tadi. So Life Nutrix memang kita dengan produk sulung kita Nutrika, atas kesadaran kekeliruan ataupun ketidakseimbangan itu tadi tu, usaha itu, kita datangkan satu konsep produk Nutrika dan juga kita ada program Smart Consumer. Kita adakan satu produk Smart Consumer Program, di mana kalau you menjadi kita punya customer ataupun pelanggan yang berdaftar, pelanggan yang berdaftar, you boleh beli pada harga yang lebih rendah.
So produk Nutrika ini jadi satu benda yang mampu milik, tak kisahlah dari segi kewangannya dan sebagainya. Dan juga sebagai pengguna yang happy bila you recommend pada kawan-kawan you pun membeli pada you, adalah sedikit duit poket tu kan. Dan akhirnya bukan saja boleh dapat murah, boleh dapat jadi percuma. Itu kita panggil smart consumer punya konsep itu tadi, untuk mengimbangkan tadi itu masalah antara tubuh dan juga poket itu tadi. Baik. So kita atas konsep itu kita bermula di Kuala Lumpur, di Malaysia, dan saya pula secara peribadi memang banyak kawan kat Brunei. So memang banyak berniaga dengan orang Brunei. Sebab kita pun serumpun kan, senang bahasa sama, budaya sama dan sebagainya. So kita bawalah, kita start business Life Nutrix ini pada Mei 2024. Tak sabar nak masuk Brunei. So 3 bulan saja, bulan 7 tahun tu dah masuk Brunei dah. So kita berhubung dengan kawan-kawan kita di Brunei, dan mereka pun menerima dan pakai produk kita, dan alhamdulillah sehingga ke hari ini masih lagi digunakan oleh kawan-kawan kita ataupun market di Brunei. Ya, alhamdulillah. Baik, demikian dari Audia sedikit penjelasan mengenai dengan dan juga pengenalan mengenai dengan topik yang kita perkatakan pada pagi ini, iaitu mengenai dengan produk Nutrika Puan Shahyan Dan kita ingin mengetahui, menyebut tentang produk Nutrika ini, Nutrika sebetulnya, untuk penonton yang pertama kali mendengarkan, dan kita yakin mereka ingin mengetahui, mungkin secara rincinya dapat menjelaskan dan kongsikan bersama dengan penonton di luar sana. Apakah sebenarnya produk Nutrika ini? Produk Nutrika ini ianya diluluskan oleh Kementerian Kesihatan di Malaysia dan beberapa negara lagi lah. Sudah dites dan juga dikategorikan sebagai makanan berfungsi, sebagai makanan. So dia bukan disclaimer lah bukan ubat, dia bukan suplemen, dia adalah lebih pada makanan. Dan itu dari segi kelulusan, dari segi pemasaran dan juga penjenamaan ataupun branding, kita posisikan produk Nutrika ini dalam pasaran sebagai makanan berfungsi. Dan sikit sejarah latar belakang lah, semasa saya dan tim saya kita mencipta dalam mensiapkan produk Nutrika ini 2 tahun lepas, memang saya bermati-matian, bersungguh-sungguh dapatkan orang kata bahan-bahan yang paling alami, paling natural, paling organik. Bukan pasal apa, sebab saya memang saya mahukan produk ini diluluskan sebagai kategori makanan. Sebab kalau suplemen ataupun ubat, mungkin pasaran tu dah disempitkan sedikit, lebih eksklusif. Betul. Tapi bila dia jatuh bawah kategori makanan, semua orang perlu makan. Tua, muda, miskin, kaya, sihat, tak sihat, semua perlu makan. So dia lagi besar. Dan juga kalau saya lihat dari segi bahan-bahan dia yang saya sebutkan tadi itu, dia ada 18 bahan total. So memang banyak daripada susu cendawan harimau, moringa, peria, banyak 18 bahan dan dalam 18 bahan tu kita ada selitkan juga 3 teknologi pemakanan yang kita dapat daripada Jepun, daripada Perancis dan juga China. Dan sebagai makanan, of course, kita tak pernah claim pun produk ini merawat lah, ubat, tak ada. It's food. It's food, dan fungsi utama dia adalah antioksidan, dan antioksidan saya rasa masyarakat umum pun dah faham. Antioksidan ni diperlukan untuk membersihkan sistem tubuh kita daripada kita punya lifestyle lah, pemakanan, gaya hidup kita dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi siapa yang tidak mahu kan untuk menginginkan kita ni tubuh badan yang baik. Jadi dengan menggunakan Life Nutrika ni, sekurang-kurangnya kita ni berusaha untuk melengkapkan keperluan nutrisi harian kita ni agar kita ni lebih bertenaga, seperti yang telah pun dinyatakan daripada Tuan Shahan sebentar tadi. Baik, Tuan Shahan, masih lagi bersama dengan Tuan Shahan pada pagi ini. Dari sudut penghasilan dan juga kualiti produk, apakah mungkin pendekatan Life Nutrix ataupun Nutrika ini dalam memastikan Nutrika memenuhi piawaian yang ditetapkan serta selamat diamalkan sebagai sebahagian daripada rutin permakanan harian? Mungkin dapat dikongsikan juga, Tuan. Silakan. Saya secara peribadi sudah orang kata, kalau bahasa kasarnya, bermain dengan buat produk ni sudah hampir 30 tahun.
dan quality control ini memang merupakan top priority saya ya. Bukan pasal apa ya, sebab kerana begini. Siapa yang pernah buat produk dia akan faham. Bila kita buat produk ni dia ada seram dia. Ya, seram dia. Maksudnya kita risau. Kalau kita dah buat produk ya atas kertas memang bagus, tapi bila kita masukkan dalam pasaran tak ada kesan. Ini seram takut ni kita kan. Kita dah melabur buat produk dan sebagainya. Dan lebih buruk lagi, bila masuk pasaran produk kita mendatangkan masalah pula. So kita takut di situ. So itu sebab macam saya katakan tadi itu, quality adalah top priority kita. Di mana kita telah memilih, kita betul-betul select kita punya factory yang ada segala-gala standard dan kepiawaian certification dan sebagainya seperti Good Manufacturing Product, GMP, ISO, international punya kepiawaian kan. Dan jugalah kalau dalam konteks Malaysia itu daripada Halal JAKIM.